Goldbar atau Dina, mana sebenarnya lebih sesuai untuk simpanan jangka masa panjang? Tengok video ni sampai habis dan siap-siap supaya tak hilang. Ramai keliru, tapi sebenarnya kedua-duanya sama sahaja. Goldbar dan Dina, kedua-duanya emas 999.9 memang sesuai untuk simpanan jangka panjang. Berbeza dengan barang kemas 916 yang lebih kepada perhiasan dan ada susut nilai lebih tinggi. Jadi apa sebenarnya yang lebih penting? Bentuk emas atau strategi simpanan kita? Perbezaannya cuma pada bentuk dan saiz. Goldbar berbentuk petak, Dina berbentuk shilling emas. Tapi dari segi harga per gram dan speed hampir sama. Lagi besar berat yang disimpan, lagi rendah kos per gram. Itu konsep sebenar simpanan emas. Akhirnya pilihan ikut keselesaan masing-masing. Yang penting mudah konsisten dengan simpanan emas. Nak mulakan simpanan emas, yang pertama boleh daftar akaun emas GIP Public Gold percuma sahaja. Rujuk video atau klik link bio untuk cara bantu mulakan simpanan emas yang pertama. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan golongan.